Dia kena potong sama ada potong wire tu ataupun pisah kaki dia. Sabar kan. Sabar ya. Hello, I miss you. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Video Selangor Bravo 154. Saya berjanji pandu BB11137 di Ketua APBK 21261 bersama anggota keluar Timahas Kuching di alamat Saga. Saya berjaya bersama Jentera EMRS ke lokasi yang sama. Bagaimana video Selangor Timah? Video Selangor Pro, just stand by. Dekat parking. Parking. Okey, dekat parking provider. Okey. Ya, you tanya ya. Parking depan ke belakang? Ni. Ada apa? Boleh. Boleh mana satu macam dia. Tak ada. Ada orang ni. Dapat. Ya, pusing depan yang. Ni boleh luar. Depan. Boleh. Depan lagi. Depan pun saya square dah. Okey. Pusing depan yang. Dekor ya. Ya, dia dekor ya. Pusing depan. Saya dekor ya. Tengok. Depan tunggu depan lagi je. Depan. Depan. Oh. Habis. Sini ah. Okey, parking ah. Jangan salah kereta ah. Tadi salah rumah, jangan salah kereta. Cekak pantas. Tangkah, cekak amanah. Pantas. Patah. Jangan salah kereta. Go. Jauh guys, tinggalkan. Okay. Dia sekat apa lah? Dia sekat kat wire. Oh ni. Kesian tu. Anak ke? Ya? Kaki dia sangkut. Anak ke? Mana kau nak gigit weh? Dia memang liar sikit ni. Sikit ni. Seluar atas ni. Nak kaki dia sangkut dulu. Tengok je, dia nak gigit ekor nak pegang. Tak, kat bawah. Dia nak gigit ekor? Tak. Dia tak ikut ni. Dia panjat bagi Torin. Okay. Tunggu ni. Aku nak ulur tangan pun dia cekor kaki aku. Cangkuk kat ni lah kaki dia. Dia kena potong sama ada potong wire tu ataupun pisah kaki dia. Sabar kan. Sabar ya. Dia terikat ni. Dia main bulu dia ni. Ni kalau cakor ni. Kaki baik. Aku tak sempat dari tangan aku ni. Kau tengok cakor ni. Tak. Dia tangan aku? Tak. Dia duduk diam ni. Sabar. Tak pegang boleh tu. Pegang dia. Takut ni. Dia kena apa dia? Kesian weh. Jalan. Dia naik balik. Dia naik atas lah. Dia naik atas. Dia buat lagi. Dia ambil lagi. Ya. Okey, hang pegang kaki dia. Kalau kita jet sikit naik. Salah. Dah ikut bawah ni senang dah. Kita jet Dah. sikit. Ikut bawah ni. Kita jet sikit bagi Dia terkepit je. Tak, kita Kaki dia tu kat wire. Ha? Kaki dia sepit. Wire apa? Wire apa? Wire elektrik ke apa? Sini sikit. Oh, masuk ke bawah. Tinggal sekejap. Kabel belah. Dah. Ini guna guna ni. Elektrik apa? Tolong jap. Tengok dia nak tanjak atas tak dia? Jangan. Dah. Biar dia tu kepala bawah. Dia kepala kat bawah dia. Belakang dia. Slow dah. Patah pinggang dia lah. Jangan. Boleh tarik lah besi. Ni besi ke bawah ni? Belakang dia. Dia kena ikat ni skru ni. Tolak bawah. Ada sepadan skru ah? Ada sepadan skru? Tak ada. Betul. Ha? Banyak ni skru ni. Sepadan skru. Kita apa? Boleh dah? Ni kira kaki dia sekat ni. Wire boleh lepas tu. Badan boleh lepas.
dia lekat. Dia dulu. Tak, kabel tu kena buka ni. Kabel hitam kan. Oh. Dia boleh masuk tangan ni macam tu tak? Boleh dah masuk tangan. Tebal tak masuk tak ada nampak dia. Dah masuk tangan. Tebal tak masuk tak ada nampak dia. Kaki dia sejuk tu. Dekat wire tu. Wire. Cabut klik je lah. Ini tengok klik dia tengok ni. Tengok belakang weh. Tengok belakang weh. Belakang weh. Sakit macam ni. Dah terjelah lidah. Lidah dan lidah. Mana klik apa? Saja klik apa? Kau masuk kan? Dia ada ni je. Ada ni. Kesian tu. Cuba tengok dalam kereta. Kaki dia terbelit dengan wire macam tu ke? Selalu putus ke? Wire tu? Ha. Takkan kau nak bagi betul. Ha? Kaki dia terbelit. Terbelit kat wire? Ha? Spotlight? Oh, tak ada betul baru. Dia terkepit je, bodoh je dah. Aku dah sampai dah, nak tarik boleh tapi dia kepit je tu pun tolak depan. Ha, tolak ke bawah tak boleh? Ni kan? Aku tahan. Tolak. Ping dia, ping sini. Kepit, tarik. Bawah. Dia sepak lah. Tapi bila masuk tangan tak tengok lah. Besi tak? Ada besi. Takut twist dia punya tu keluar pada wire tu. Tak, saya dapatkan tangan dah. Nak twist tak boleh sebab ketat sangat. Itu sikit. Kalau ada besi tu mungkin kita boleh ni sikit. Cabut ada punya isi. Dia boleh Buka masuk. baju. Tengok buka baju. Baju sakit je tu. Besi ni. Saya dah sakit. Tak. Tak apa, kita try. Idea tu bagus juga. Nampak oh? Paling kita jangan kat berat lah. Bagi push sikit. Kalau tangan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ni. Kalau tangan dah tarik ke sana. Slow, jangan kuat sangat kan kereta ni. Seorang tu tengok bawah. Cari tempat nak cabut ni. Ini pillow. Tak nampak je sebab dia ada benda tu. Sekejap je. Saya tengok dulu. Ni kalau boleh buka ni, alhamdulillah. Cuba dah lari kan tapi Weh, BS tu. Beli tu enjin lah. tapi kata jadi fuckboy lah. Tak, kereta Mana? Lori sana. Jahanam enjin. Sini. Dia biasa dah duduk bawah kereta tapi lah dia tak cantik kaki sangkut. Bukan kaki dia sejuk lah. Kau tu perasan rotak berseret kan dia. Berseret lah. Mati lampu. Mati sejuk lah. Lampu sekolah mati tu. Brother tadi tu bagus. Dia yang follow Cina tu. Dia follow je dulu. Dia nampak kucing kat bawah. Kesiannya. Dia dalam parking ke? Sama dalam parking kalau kat luar. Kau yang sudah apa? Sudah apa? Oh, operasi sama. Ni paling utama sekali. Kapten kucing. Buat tadi. Sini. Oh semua pi kapten kucing tadi. Tak. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah selesai operasi. Tak kena lagi lah. Kita selamatkan kucing. Sebenarnya dia kalau anda perasan tu, Itu pasal dia sudah biasa di cerah-cerah kereta ni. Okey. bila dia tempat main dia. Tempat main tempat dia stay dia terang tempat dia main lah. Tapi tak ada luck dia tadi tu. Tadi dia tak ada lah. Sangkut wire kaki dia dekat spotlight kereta. Lepas tu bilik 2 kali pula tu. Payah dia lari. Dia nak lari tu susah. Nasib orang tu perasan. Kalau tak jalan nasib dia. So, kepada anda di luar sana yang piara kucing, tolong pelihara bagus-bagus. Jangan lepaskan di luar. Biasa kucing main kucing. Sebab yang menyusahkan diri dia, orang pun akan kesian lah. Tapi kata tadi pemandu tadi dia nampak kucing tu bawah tu. Nampak Kesian lah. lah. Terima kasih lah. Masalah panggil dia gitu. Mungkin orang tu dia biasa. Dia dah biasa nampak kucing tu. Dah biasa kena sikit. Biasa. So jadi anda jangan lupa ini penyelamat. Oh. Berpeluh guys, tak makan lagi tengah hari. Dia berpeluh. Itu nampak lagi tu. Okey, ukur tu dong ni.
Gila lah. Baik Syam. Okay guys, anda tak pernah nampak kan Cik Aziz beraksi yang sepenuh itu. Sebab sebelum ni dia driver kita orang, jaga jentera kita orang. Tapi sekarang ni dia beraksi, dia kembali muda. Umur baru 19 guys. Lepas Ini director dia lah. Sebenarnya yang dirancang, kucing ni dirancang oleh director dia ni. Director dia ni lah. Kau ajar jaga dari video. Dia semua kes kucing. Oh tak. Ni semua kes kucing ni director dia ni. Tengok. Kunci cakap. Bagi aku nak cakap lah. Bagi kucing tu lah. Sebut patah kunci. Kunci. Aku bodoh kan. Tutup. Tolong. So guys, tadi kan kalau korang tengok kami sedang makan kucing tu bercakap lagi, kamu dah tutup lah dia. kami tak perlukan lampu sebab lampu dah ada di sini. Dah Lila. Sah. Bye guys. Bye bye. Pakai pinggang lu. Ada lagi. Swipe. Macam Jangan lupa tengok channel saya pun ada masuk dalam ni. Cuy, bersepak-sepak. Kita promo om. Add me yo. Jangan lupa subscribe. jangan lupa beli ni je. Orang dekat-dekat Kau nak stay sini? Kau nak turun sini? Boleh. Swipe. Ayo, jahat betul lah pemandu ni. Isi air dulu. Dia tak guna air pun. Cari. Keluar air peluh ni. Air penuh banyak kali. Bye. Isi air apa? Swipe yuk sekali. Ni orang kata tergantung. Swipe. Swipe apa lah? Oh, Guys, kalau dah tahu kat sini ada seorang lagi. Captain Kucing. Si Bantun. Woi. Bantun. Pagi-pagi pakai KitKat, selesai kes. Okay wah. Kari KitKat. Akan kalau dia tanya Bantun memang habis. Sama je Bantun tu. Kopi pun tak boleh. Gila dia. Kakak sama je semua lagi malam. Aku kalau dia tanya habis, gagal tu yang Bantun. Tengok. Dia nak mengata orang pandai dia. Dengan saya dia pandai kau mengata. Aduh. Zah sekali. Kos.